Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Masih sama juga, iaitu hari Sabtu 23 hari bulan Ogos 2020 Masehi bersamaan dengan 12 Safar 1447 Hijriah. Okey. Sekarang pukul 6.46 petang seperti biasa. Video daily report kita untuk hari ini. Apa ada buat video tadi kan? Saya tak nak apa, saya terus balik lah. Balik sini, lepas tu tidur. Lepas tu tidur lama juga lah. Bangun pada pukul jaya. Selepas buat video hot last kali tu, saya ada mikir tak ada kejap gabar balik. Balik tu saya pun tidur lah, terus tidur sampai pukul 3 berapa, 3.40 lah tak tidur. Lepas tu bangun tak bangun pukul 16 minit tadi bangun. Sekejap. Lepas saya bangun pada pukul 7 16 minit tadi, saya terus makan nasi. Lapar sangat kan. Terus makan nasi, kemudian mandi, semaya zuhur, semaya asar pada pukul 25 ni, terus semaya asar. Lepas sudah semaya asar tu, relax kejap. Pukul 40 tak ni. 40 ni terus buat video ni. Okey, saya sekadar itu sajalah. La ilah. Patut cerita daripada awal lagi tak? Bangun pagi tadi saya bangun pada pukul pagi tadi saya bangun pada pukul 10 pagi. 10 pagi pula dah. Bangun pada pukul 6.50 minit pagi, terus mandi, sembahyang subuh. Kemudian siap-siap terus pergi ke kedai Fikri, makan minum pagi sana. Lepas sudah minum pagi tu, saya terus pergi ke tempat kerja. Dan mulai pukul 10 tu sampai buat kerja. Lepas tu saya buat video kan, buat siap pukul kerja tu. Terus siap kerja pukul 10 tu, start kerja pukul 10, siap pada pukul 12 pula. Pukul 2.14 minit tengah hari petang. Lepas tu bahagian siapa tu 2.27 petang. Lepas tu buat video bahagian tu. Lepas tu buat video hadiah Afra. Lepas tu gitu, saya terus pergi ke rumah dia. Lepas buat video tu, terus pergi ke rumah dia. Dia tak ada, dia pergi dah balik ke rumah dia dah. Sini rumah tok dia, rumah datuk dia, dengan rumah datuk dia dengan bersama dengan rumah nenek dia, arwah nenek dia. Lepas tu saya pun klik rumah kedai, balik semua dah ke rumah kak saya tu. Saya pun tak ada nak gabut, klik bawah terus balik lah. Macam mana saya cerita daripada awal video tadi lah. Saya balik ke sini, tidur pada pukul 3.50 minit petang, tidur. Bangun pula pada pukul 16 minit petang. Bangun mandi. Bangun tu makan nasi. Makan nasi tu terus mandi, semaya asar. Lepas semaya asar tu, semaya asar pada pukul 6.25. Lepas semaya asar tu relax sekejap. Lepas tu pukul 6.40 terus buat video ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report nanti. Daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti pada sesi video penutup nanti. Assalamualaikum. Sekali itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.